Okey lagi. Tu. Dia tu. Ya. Ya Allah. Assalamualaikum guys. Welcome back to Fazrul Azwan channel. Selamat datang diucapkan yang baru menjumpai channel kecil ni. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah menyokong. By the way, jangan lupa tekan butang like, subscribe and share my channel. So pagi ni aku kembali ke tempat kembali ke port yang aku main minggu lepas. Harap kali ni tak banyak kena bully lah. Okay, so masih lagi menggunakan ESP Firestone CG grip. So korang yang mana belum dapatkan lagi rod ni, kau kena dapatkan rod ni guys. Seriously memang padu guys daripada ESP Fishing. Kalau korang tengok dia punya profile, rod blank dia slim je, slim design je. So belakang ni menggunakan channel grip, lebih stable untuk ukap ikan untuk ukap ikan. Okay, premium EVA ni, korang tengok belakang ni, premium EVA. Ada craft, ada tulisan Firestone sini. So dia punya guide ni semua pakai fully black fully black punya guide. Ni hari nak try soft rock sebenarnya. Kalau try soft rock daripada ESP Fishing, aku tak dapat lagi hanya soft rock ni, baru melucut je. Yang pertamanya Zora Frog, ESP Zora Frog dan juga ESP Abbott Frog. Aku tak pernah hanyakan lagi. So nak hanyakan ni hari nak test dulu. Kalau tak ada pakai SP lah kan. So jom, jangan lambat-lambat, let's go fishing. Aku dengan Abang Syam ni, tapi Abang Syam lambat sikit. Let's go fishing. Okay guys, so aku nak try soft rock Abbott ni. Soft rock, alamak, saya dah putih lah. Putih ni nampak menarik sikit. SP hantar tak sempat nak pakai lagi guys. Okay, SP Abbott pula, Obot salah sebut. ESP Obot Frog 30mm, berat dia 6 gram. Kita tengok dalam macam mana. Tengok Obot, dia macam robot lah. Body dia 3D guys, body 3D. Lepas tu getah dia lembut. Dia punya hook rapat kat body. Susah nak sangkut lah kat samai. Okay, aku bang. Oh mantap bang. Siap bang. Orang tak sampai lagi, dia takut seorang-seorang. Siapa? Oh okey. Kena tunggu pula. Ada okey bang. So guys, kat sini tengok dia guna dia punya blade ni pelik sikit. Satu blade apa tu, LV blade ni kan. Lepas tu satu lagi ni, tengok ni, blade pelik ni, baru punya blade ni. Lain macam dia punya blade kan. Tapi kita tengok bunyi macam mana atas air. Mesti padu. Let's go, kita test. No, saya nak pakai soft. Baru lagi? Oh, saya nak pakai soft rock ni. Kita pakai soft rock, tengok okey tak. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Action dia padu mat. Tapi dia sinking lah. Tapi action dia stable lah. Tak perlu nak karau beraya sangat. Dia punya blade tu pun dah lakukan kerja dengan baik. Dari segi berat pun ada 6 gram. So boleh cast jauh lah. Depends on korang punya setup lah. Macam aku ni tali 15 lebih, so senang nak baling jauh. Kalau tali kasar, alamak, tak lekat geng. Sambar tak lekat. Arwahnya sambar tak lekat.
Come on, come on. Letuplah seekor dua. Tak letup lah geng. Kita try balik kat sini je. Kita try balik kat tepi ni. Iya, iya. Biasa pagi-pagi ni arwah ni main kat tepi-tepi je. Pagi-pagi ni kalau macam kat dalam kolam lah kan, arwah suka main tepi-tepi je. Dah arwah nak main kat tepi-tepi ni, kat tebing-tebing ni. Letuplah sekali, cor. Letuplah sekali, cor. Oh ada cor. Tak lekat. Ujung-ujung tu ada kejor. Allah, lucut pula. Lucut. Ada kejor tadi kat situ. Kita try kat tepi ni. Ada hasil tak? Hasil tak? Oh, ni ada sama-sama sikit ni. Kan? Takkan tak ada haruan kat sini kan. Datang dah tokin. Aduh, sambar tak kena geng. Bergerak dah aku punya soft rock tadi tu kan, kat bucu tu. Tapi sambar tak kena, mungkin sambar belik kot. Kat situ tu kan. Kat situ beling. Kat situ sambar sikit lagi. Tu dia tu. Ya, aku cakap dah. Ya. Iya. Strike pun geng. Kasar geng. Kasar. Baik saiz dia, menggunakan ESP Obot geng ESP Firestone CG dan juga ESP Obot, Soft Rock Obot. Mantap. Okay guys, alhamdulillah tadi dah hanya dah ni ESP Obot. ESP Obot saiz 3mm, sorry 30mm, berat dia 6 gram. Padu geng, action cantik, senang nak pakai lah. So jom kita test. Ni dah hanya, aku nak test lagi satu yang top butter punya. Aku nak test ni. Ni dia EXP Zora Frog. Ni 26 Mei bulan ni keluar, tak lama dah kan. Zora Frog. Ni dia punya panjang dia 30mm, berat sikit, 65 gram. Dia berat sikit daripada Obot ni. Harga RM16. Jom kita test tengok adakah tak. Lama sembang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni agak ada seekor lagi. Macam ada je. Ada. Ada. Jadi sepasang ni. Cik.
Okay guys, untuk Zora Frog dia floating tau. Padu mat. Aku cukup suka kalau soft rock floating. Dia floating guys. Action memang A lah. Dia belit satu lah tapi dia floating lah. Ya, kena lagi geng, kena lagi. Aku cakap dah ada 2 ekor situ. Ya. Ya. Tak cakap banyak lah geng. 2 ekor tempat yang sama geng. Aku rasa dia tengah apa orang cakap, dating lah Zora Frog pula. Mantap. Padu geng, Zora Frog. Mantap geng, Zora Frog. Padu Zora Frog. Mantap Zora Frog Jom kita cari lagi. Semua geng, tempat yang sama aku baling. 2-3 ekor kat situ duduk. Aku rasa dia dating kan tadi. Dia dating tu. Ada lagi. Ada lagi memang padu lah. Ya Allah, dia tunggu bawa lari geng. Kejut aku. Ui, jahat weh. Ya, Zora Frog, dia terus bawa lari. Terus bawa lari weh, jahat weh. Terkejut aku. Ui, jahat bawa lari Zora Frog geng, mantap geng. Tukar SP aku gunakan SP belacan saiz 8cm. So jom kita test. Kita tengok pakai soft rock dah. Saya pakai SP pula. Apa dia punya hasil, tengok. Apa ni guys? Anak aruan. Allah, kecil sangat. Allah, hilang SP aku. Alamak, mana SP aku? Hilang. Alamak. Ada guys. Ada rupanya. Aku ingatkan tak ada. Duduk diam je. Duduk diam rupanya. Ada kat tepi tu. Aku duduk tunggu. Aduh, lucut pula. Dia dah ke tepi tadi, hilang lah. Aduh. Aduh. Kau boleh lucut pula.
Kacau betul lah. Okay guys, so video kali ni pendek je lah. Sebabnya aku nak balik awal 10.20 dah. Sebab ada urusan sikit ni, menggunakan soft rock daripada ESP Fishing, iaitu ESP Zora dengan ESP Obot. So ESP Zora akan keluar 26 bulan ni, tak lama lagi. Kalau kau nak cari soft rock yang floating, boleh pilih soft rock ESP Zora. Memang mantap guys, action dia padu. So dia punya kualiti pun terbaik. Dan juga dengan Obot, nak dapat soft rock yang saiz mini, boleh guna Obot. Dia punya blade pun unik, bunyi pun menarik. Kalau dapatkan dua ni, aku dah letak dekat link description, boleh beli kat situ lah. Okay, so terima kasih sekali lagi kena menyokong. Terima kasih kepada Abang Syam bawa spot bang. Mantap Abang Syam. So jumpa lagi video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.